Saya last mengaji masa remaja dulu. Banyak huruf yang saya dah tak ingat. Mungkin sebab dah lama tinggal. Kami terima banyak sangat keluhan daripada ibu ayah yang rasa menyesal sebab dah lama tinggal mengaji. Ada yang bila dah tua ni tak semua huruf ingat. Ada yang bila nak baca huruf bersambung tergagap-gagap. Ada yang kalaulah dulu saya mengaji bersungguh-sungguh dan istiqomah mengaji setiap hari, mungkin tak jadi macam sekarang. Sebenarnya ramai yang ada masalah macam ni. Sebab itulah kami nak kongsikan kaedah mengaji shortcut untuk kenal semua huruf dan tak keliru lagi nak baca huruf bersambung. Modul pembelajaran ini kami buat khusus untuk orang dewasa berumur 45 tahun ke atas yang dah lama tinggal mengaji. InsyaAllah, bila asas mengaji itu dah kukuh, sebenarnya lebih mudah kita nak baca ayat-ayat Al-Quran walaupun surah-surah yang jarang kita baca dalam solat. Untuk rekod, ada pelajar kami yang berumur 70 tahun, dulunya dia zero, tak mengenal langsung. Tapi Alhamdulillah dia dah mula kenal huruf, dia dah tahu macam mana nak bunyikan huruf dengan tanda baris dan dah lancar nak baca huruf bersambung. Tonton dulu video pembelajaran yang kami dah sediakan ni. Jaminan kami, anda akan belajar sesuatu yang anda tak pernah jumpa di tempat lain. Jadi tunggu apa lagi? Tekan butang learn more atau klik link di bio sekarang.